Kawan aku dekat Pakistan guna Shilajit ni untuk kuatkan. Shilajit ni saya guna memang exclusively untuk naikkan stamina time buat cardio je bang. Yang jadi besar panjang tu kita parking tepi dulu. Kalau kau nak tahu Shilajit ni memang dekat Pakistan sana diorang dah guna daripada zaman tok nenek diorang lagi tau. Sebab tu orang-orang tua dekat sana steady je naik turun bukit. Even kalau kau tanya mana-mana orang Pakistan dekat dalam Malaysia ni kan. Macam hari tu aku tanya brother yang servis aircon rumah aku ni, you kenal tak Shilajit? Very good. Diorang confirm akan kenal punya. Very good. So kalau kau masih lagi belum try, sekarang ni Hillside dah keluarkan versi yang 10 gram punya, which is of course lagi murah lah. Tapi barang dekat dalam ni sama je kualiti dia tu. Kasih cedok sikit, lepas tu larutkan dalam air. And then ambil setiap hari waktu perut tengah kosong. Seeloknya waktu baru bangun tidur bro. Sebab bila kita baru bangun tidur ni, perut tengah bersedia nak terima dan absorb segala nutrien yang kita masukkan tau. So masukkanlah benda yang baik-baik. Dia boleh bantu improve tenaga kau sepanjang hari dan increase stamina kau time exercise bro. And yang penting sekali, dia boleh increase testosterone level dalam badan kau. Bila testosterone level semakin improve, kesihatan dalaman ni tak payah cakap lah. Time tu lah yang dah tua pun boleh jadi muda balik. Kau faham? Kalau nak beli, dekat dalam beg kuning ni